Hari ni aku nak review makanan aku pergi jalan-jalan dekat Thailand. Sumpah besar gila, letih wave jalan. Memang letih berjalan dekat satu orang kata pasar malam dekat Golok ni memang besar gila. Bestnya makanan dia, ya Allah, tak masuk akal. Memang murah-murah, 50 baht tu ibarat 6-7 ringgit lah. Memang sedap sangat-sangat. Yang bestnya aku jumpa yang ni aku tak ingat apa nama, tapi kau tengok harga dia dalam 5-6 ringgit lah juga. Jujur cakap kena makan waktu panas-panas. Yang ni soalan cakap, yang ni longan dia memang sedap gila. Kau perlu duduk kat lama-lama kat sini. Memang potong yang ni aku approve. I tahu fufa dia diletak macam-macam dessert ada kat dalam tu. Sotong bakar yang mana kau nampak dia punya sos pun nampak macam pedas, tapi tak pedas pun. Mana-mana pedas pula gitu. Yang duk viral mochi. Ini aku ambil, memang sedap lah. Sampai 2 kali aku beli. Ini mochi ni kalau kat Malaysia mungkin dalam 7-8 ringgit, tapi dekat dia memang murah gila. Memang sedap, lembut, nice. Kau nak sedap, kau makan cepat. Kau makan hari esok memang dah dia punya keras lah. Memang sedap So yang mana dekat sini pergi Thailand kau wajib kena ambil, try beli dia punya mochi. Memang sedap, kenyal-kenyal, lembut-lembut, tak manis langsung. Dekat sini semua murah, sedap. Satu lagi, yang mochi ni dia tak manis langsung. So yang mana bukan penggemar manis boleh try. Itu sajalah daripada saya. Jangan lupa korang follow saya. Jangan lupa subscribe saya dan tekan loceng ting ting ting.